Hello semua dan selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu peluang yang sangat-sangat besar khas untuk semua penggiat industri kitar semula di Malaysia. Persatuan Kitar Semula Malaysia atau MRA mempelawa anda semua untuk sertai delegasi perniagaan ke Expo Kitar Semula Logam Antarabangsa Shanghai 2026. Percayalah, ini bukan sekadar expo biasa. Ia adalah pintu gerbang anda ke masa depan industri ini. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita sekarang ni betul-betul berada dalam satu era yang tak pernah kita lihat sebelum ni. Industri logam kita semula sedang memasuki apa yang dipanggil zaman keemasan pertumbuhannya. Ini bukan lagi angan-angan ya, tapi satu realiti yang didorong oleh permintaan global yang mendesak. Jadi, persoalannya sekarang bukanlah patutkah anda bertindak, tapi bagaimana anda nak rebut peluang keemasan ni. Okey, untuk beberapa minit akan datang, ini pelan kita. Kita akan fahamkan kenapa sekarang ni zaman emas, macam mana Shanghai boleh jadi gerbang global anda, apa teknologi baru yang menanti, apa kelebihan istimewa kalau ikut delegasi MRA, cara nak pastikan pelaburan anda berbaloi dan yang terakhir, macam mana anda boleh sertai misi perniagaan ni. Baiklah, jom kita mulakan. Kenapa kita panggil sekarang ni era emas untuk kitar semula? Apa sebenarnya yang tengah berlaku sampaikan ada perubahan besar macam ni? Puncanya mudah je. Permintaan dunia untuk bahan rendah karbon tengah melambung tinggi. Cuba bayangkan, kereta elektrik, EV yang makin banyak atas jalan, panel solar atas bumbung rumah dan kilang, sistem simpanan tenaga, semua ini perlukan logam kita semula yang berkualiti tinggi. Tambah pula dengan strategi double carbon global, iaitu matlamat dunia untuk kurangkan pelepasan karbon, semua orang tengah cari alternatif yang lebih hijau. Dan jawapannya, bahan kita semula. Dan ini satu perkara yang sangat penting. Industri kita dah tak macam dulu. Bukan lagi pasal siapa boleh proses paling banyak. Sebaliknya, fokus dah beralih daripada kuantiti kepada kualiti. Perubahan minda inilah yang sedang memacu inovasi teknologi dalam keseluruhan rantaian industri dari A sampai Z. Jadi, dengan semua momentum yang hebat ni, kat mana platform terbaik untuk kita semua ambil bahagian? Di sinilah Expo Kitar Semula Logam Antarabangsa Shanghai 2026 memainkan peranannya. Expo ni dia macam ibu kepada semua acara dalam industri kitar semula dan aluminium. Di sinilah semua pemain utama dari seluruh dunia akan berkumpul. Dan yang paling penting untuk kita, Persatuan Kitar Semula Malaysia, MRA, akan mengetuai delegasi perniagaan dari Malaysia. Ini bermakna pintu untuk anda berhubung terus dengan pasaran global akan terbuka luas. Skala acara ni memang bukan kaling-kaling. Cuba tengok nombor-nombor ni. Kita bercakap tentang lebih 35,000 orang profesional dalam industri, 650 pemamer dari serata dunia dan lebih 4,000 daripadanya adalah pakar-pakar antarabangsa. Bayangkan potensi rangkaian perniagaan dan kerjasama yang anda boleh bina di sana. Memang tak terhingga. Jadi, tandakan kalender anda sekarang, 8 hingga 10 Julai 2026 bertempat di SNIAC Shanghai. Ingat ya, ini bukan sekadar pameran biasa. Ia adalah platform sehenti di mana anda boleh dapatkan maklumat terkini tentang polisi, bina kerjasama antarabangsa dan rancang strategi untuk kembangkan perniagaan anda. Okey, sekarang jom kita cakap pasal benda yang paling menarik untuk semua pemilik bisnes di luar sana, iaitu teknologi. Macam mana Expo ni boleh bantu anda naik taraf operasi anda? Perkara paling utama dekat sini ialah Expo ni akan pamerkan teknologi dan jentera yang bukan saja canggih, tapi yang penting mampu milik. Ini bukan teknologi dari filem science fiction yang mustahil kita nak dapatkan. Ini adalah solusi praktikal yang anda boleh guna untuk ubah bisnes anda serta-merta. Dan skopnya sangat luas. Anda akan jumpa inovasi yang meliputi keseluruhan rantaian bekalan. Maksudnya, dari mesin yang proses bahan mentah kita semula, sampailah ke komponen hiliran yang dah siap. Semuanya ada di bawah satu bumbung. Anda boleh tengok sendiri solusi bersepadu untuk hampir semua benda. Contohnya, sistem pengisian pintar untuk tingkatkan kecekapan, teknologi peleburan dan penulinan terkini, mesin untuk pecah dan padatkan bahan, malah ada solusi untuk rawatan sisa dros aluminium dan sistem pencucian. Dan semua ni direka dengan satu matlamat utama untuk kurangkan kos operasi dan jejak karbon anda. Jadi anda dah berminat nak pergi kan? Tapi kenapa anda patut sertai delegasi rasmi MRA? Apa yang special sangat? Jom kita tengok. Okey, sebagai ahli delegasi MRA, pertama sekali anda akan dapat pas pelawat percuma dan laluan keutamaan
tak perlu beratur panjang. Kedua, anda ada peluang untuk pamerkan produk atau perkhidmatan syarikat anda di reruai perkongsian MRA. Ketiga, sokongan logistik macam voucher makan tengah hari dan penginapan pun ada disediakan. Dan yang paling best, anda dapat akses eksklusif ke dialog pemimpin industri antarabangsa. Semua kelebihan ini adalah sebahagian daripada komitmen MRA. Misi mereka sangat jelas, nak hubungkan industri kita semula Malaysia dengan peluang-peluang di peringkat global. Bila anda sertai delegasi ini, anda sebenarnya sedang memanfaatkan kekuatan persatuan untuk melonjakkan bisnes anda. Kita semua tahu, apa-apa perjalanan perniagaan adalah satu pelaburan. Jadi, macam mana Expo ni direka khas untuk pastikan anda dapat pulangan pelaburan atau ROI yang maksimum? Salah satu ciri paling hebat ialah business matchmaking. Apa benda ni? Maksudnya, anda tak perlu lagi pusing-pusing satu dewan tanpa arah tuju. Sebelum acara bermula, penganjur akan kumpulkan apa yang anda perlukan dan mereka akan jodohkan anda dengan pembekal yang paling sesuai. Mereka akan susun jadual mesyuarat untuk anda. Jimat masa, terus ke intinya. Lebih kurang macam ni lah rupanya nanti. Anda akan berhubung terus dengan pembekal global yang memang dah dipilih khas untuk anda. Ini cara paling cekap dan berkesan untuk anda bina rantaian bekalan hijau anda. Bukan tu je tau. Pulangan pelaburan anda akan jadi lagi mantap sebab ada lawatan eksklusif ke kilang-kilang terkemuka di China. Anda juga dapat akses sepanjang tahun ke platform B2B online yang dipanggil LU Connect. Dan ini yang paling penting untuk syarikat Malaysia, MRA akan sediakan khidmat nasihat tentang dana teknologi dan geran yang ada untuk bantu anda. Jadi, peluang dah ada di depan mata anda. Era emas Kitar Semula sedang berjalan, platform global sedang menanti. Langkah seterusnya, terpulang pada anda untuk bertindak. Untuk daftarkan minat anda atau nak tahu lebih lanjut pasal pakej delegasi dan urusan perjalanan, terus hubungi pasukan MRA. Nombor telefon ibu pejabat ialah +6012 417 5077 atau email ke malaysianrahij@gmail.com. Anda juga boleh hubungi Encik Elang Govan di nombor yang tertera untuk bantuan. Semua maklumat ada di skrin sekarang. Sebagai penutup, jom kita ingat balik apa misi MRA. Meningkatkan standard profesional, mengukuhkan kelestarian dan menghubungkan industri kitar semula Malaysia dengan peluang global. Penyertaan anda dalam misi ini bukan hanya untuk syarikat anda, tapi untuk mengangkat nama seluruh industri negara kita. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Peluang untuk berinovasi, untuk berkembang dan untuk bersaing di peringkat antarabangsa dah ada di sini. Persoalannya, bagaimana anda akan memacu perniagaan anda ke pentas global? Fikir-fikirkanlah.